Ni menu-menu dia lah. Korang boleh tengok. Okey. Kat sini. Assalamualaikum, berjumpa lagi dalam Wawak Studios. Hari ni aku nak kongsikan satu tempat yang baru berkesempatan lah. Ikutkan kedai ni atau kedai terawal yang aku makan masa awal-awal pindah dekat JB, dan Alhamdulillah akhirnya macam jadi regular jugalah. Sebab kedai ni kedai nasi ayam. Nasi ayam basmati. Jadi kalau nak tahu kat mana tempat dia, macam mana makanan dia, kena tengok sampai hujung video. Tapi sebelum tu, minta maaf kalau video ni ada sedikit error ke apa kan, tak pastilah. Sebab video ni adalah video pertama yang aku rakam menggunakan peranti baru lah. Peranti kan. Jadi kita menambah baik lah, ada rezeki untuk menambah baik dari segi kualiti mungkin. Aku sedang mencuba. Terima kasih juga kepada Pian Padu Babe dan juga Faiz Melantap Babe. Sebab kadang dua orang ni aku banyak bertanya lah, minta tips ke, tengok lah macam mana. Dan Alhamdulillah dia orang pun positif dan juga banyak membantu. Terima kasih kat dia orang. Jadi sebelum tu, kepada yang baru-baru singgah channel ni, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Semoga aku lebih bersemangat untuk buat konten-konten yang akan datang. Sambil-sambil tu kita boleh kongsi rezeki lah. Tanpa membuang masa lagi, mari kita. Okay, macam yang korang tengok, ni kira first setup lah. Jadi agak kelang kabut sikit. Kita tanpa membuang masa, kita try yang aku order ni, nasi goreng sambal. Sambal. Pakai apa? Ayam sambal. First, baru nasi goreng dia sedap. Tu yang buat main ni lah yang aku suka. Nasi goreng dia ada kacang panjang, digorengkan dengan sambal tu sekali. Bismillah. So far kalau kat kedai ni, nasi goreng ni antara aku punya favourite selain daripada nasi ayam. Sebab nasi ayam dia sedap, nasi ayam basmati dia sedap. Aku boleh katakan antara yang sedap kat Johor lah. Kita try ayam sambal dia. Bismillah. Sambal dia yang buat sedap. Dia tak terlalu manis. Dia ada rasa pahit-pahit dengan wok yang dibakar tu lah. Macam sambal yang dimasak lama tau. Dimasak api kuat. Ada dia punya rasa hint-hint dia punya bakar-bakar tu. Nampak? Angit-angit tu yang buat sedap tu. Tak terlalu masin, tak terlalu manis. Dia punya rasa balance je. Memang sedap lah sambal dia ni. Dan tak terlalu pedas. Untuk aku yang tak kuat pedas, memang aku suka lah. Kalau makan nasi ayam dia, lada dia dengan kicap dia ni pun sedap. Tak pedas, tak apa. Dia punya hidangan yang lain ni, macam toge pun layan. Sebab dia masak panas-panas. Layan lah. Panas-panas je ni toge dia. Bismillah.
tak masin sangat. Kena dengan menu-menu lain untuk tambahan. Walaupun tak makan dengan nasi ayam, makan dengan nasi goreng, dengan nasi penyet pun sedap. Nampak? Gaul macam ni. Sedap. Ayam penyet dia sama dia pun aku boleh katakan sedap dan tak telah sangat niat. Boleh makan. Tapi nasi goreng dia ni korang kena cuba lah. Selain nasi ayam dia yang sedap, nasi goreng dia. Nanti tengok ni. Panas lagi. Balutkan kulit tu. Itik ni. Gaul. Masuk dengan toge. Ini kombinasi. Orang kena. Korang menyerahkan try lah. Aku tak boleh nak. Boleh lebih-lebih. Tapi untuk korang tahu memang tempat ni memang cara favourite aku lah kalau nak nasi ayam. Nasi ayam basmati. Okay? Nasi ayam basmati. Beza dia cuma basmati ni biasalah beras ni. Dia padat-padat kejap je lah. Itu memang sedap. Okay. Aku pun nak ambilkan makanan. Harapnya untuk video ni boleh dijadikan video percubaan. Sebab aku baru upgrade barang untuk konten. Semoga menjadilah video rekod ni. Balik ni tak tahulah. Kena belik-belik juga. Okay. Sambil-sambil tu doakan aku ada rezeki lain. So aku cuba tempat-tempat lain lagi. Kita akhiri dengan sopan terakhir. Bismillah.